Jadi aku tak faham lah dekat mana yang Akta URA ni boleh mengancam orang Melayu sebenarnya. Apa maksudnya kamu barwa? Kamu barwa. Ask yourself, tepuk dada tanya selera. Boleh tak saya beli PPR? Boleh tak saya beli flat? Boleh tak saya beli apartmen kondominium yang baru di kawasan yang sama di Gombak? Ataupun di kawasan sekitar Gombak ataupun Bandar Selangor? Tak ada. Paling murah RM500,000. Dengan itu, keluarga ini yang sebelum telah berjaya dibandarkan akan diusir keluar daripada kawasan bandar tersebut. Apa jawapan menteri? Jawapan menteri adalah, I kid you not, ni bukan saya main-main, ni daripada The Age Report pada Jun 17. 2024, menteri kata kalau harganya terlalu tinggi tak apa, keluarga ni ambil pinjaman, take a loan. Saya tak sedar bahawa kerajaan ini lebih utamakan pemaju daripada golongan rakyat susah yang telah berjaya dibandarkan. What kind of attitude is this? Bayangkan dulu apabila mereka berada di kerusi pembangkang, mereka mati-mati pertahankan golongan susah Melayu di kawasan bandar di Kuala Lumpur. Masa tu pemaju perlu ada persetujuan 100%. Kini mereka yang turunkan daripada 100% ke 80%. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana mereka nak menyembunyikan muka dan prinsip mereka. Saya harap bahawa kerajaan dan pembangkang boleh bersatu hati bangkang perkara ini. Jangan hanya sokong apabila kita di pihak pembangkang.